Assalamualaikum dan salam sejahtera, sahabat sekalian. Hari ini kita akan menyelami sebuah nodel yang bukan sekadar cerita, tetapi cermin jiwa manusia. Nodel ini berjudul yang dalam bahasa Melayunya boleh diterjemah sebagai satu ayat mengganti 10,000 ayat. Ia ditulis oleh sastrawan agung Cina, Liu Zhenyun, dan dianggap sebagai salah satu karya paling mendalam tentang komunikasi, kesunyian, dan pencarian makna dalam kehidupan. Nodel ini diterbitkan pada tahun 2009. Dan sejak itu telah memenangi pelbagai anugerah, termasuk anugerah sastra Maudan. Namun, apa yang membuat nodel ini istimewa bukanlah anugerahnya, tetapi cara ia menyentuh jiwa setiap pembaca. Ia bukan nodel aksi atau romantik biasa. Ia adalah nodel tentang kata-kata, tentang apa yang kita ucapkan dan apa yang tidak kita ucapkan. Lebih tepat lagi, ia adalah tentang mencari seseorang yang benar-benar memahami kita, sehingga satu ayat daripadanya pun sudah cukup untuk mengubati ribuan kesakitan. Jadi, dalam video ini, saya akan membedah intipati nodel ini sepanjang lebih 10,000 patah perkataan. Kita akan melihat watak-watak utama, plot yang berlapis, tema-tema falsafah, dan tentu saja, makna di sebalik judul yang unik ini. Saya akan bercerita dengan gaya bersahaja, seperti kita duduk berbual di kedai kopi. Tiada istilah rumit, tiada markah yang mengganggu. Hanya saya, suara ini, dan perjalanan jiwa kita bersama. Mari kita mulakan dengan pengenalan ringkas. Terbahagi kepada dua bahagian besar. Bahagian pertama bertajuk berjalan kaki keluar dan bahagian kedua kembali ke tempat asal. Kedua-dua bahagian ini seolah-olah dua sisi cermin yang sama. Bahagian pertama mengisahkan Yang Baishun, seorang tukang potong daging lembu yang hidup pada zaman akhir dinasti Qing dan awal Republik Cina. Bahagian kedua pula mengisahkan Niu Aigo, seorang pemandu trak pada era moden, hampir 100 tahun kemudian. Mereka berdua tidak pernah bertemu, tetapi hidup mereka terikat oleh satu benang halus, pencarian jiwa yang memahami. Kenapa pencarian ini begitu penting? Kerana dalam dunia yang penuh dengan perkataan, manusia sebenarnya sangat kesepian. Kita bercakap setiap hari, tetapi berapa ramai yang benar-benar mendengar? Berapa ramai yang boleh duduk bersama kita, diam tanpa rasa canggung, dan kemudian berkata satu ayat yang terus menusuk hati? Liu Zhenyun menulis nodel ini untuk menjawab persoalan itu. Beliau menunjukkan betapa seringnya kita hidup dengan orang yang salah, berkahwin dengan orang yang tidak faham, dan bekerja dengan rakan yang hanya bercakap kosong. Sekarang, mari kita lihat watak pertama, Yang Baishun. Dia seorang yang pendiam, tetapi dalam diamnya tersimpan lautan perkataan. Dia bekerja sebagai tukang potong daging lembu. Dia mahir dengan pisau, tetapi tidak mahir dengan lidah. Dalam masyarakat Cina tradisional, menjadi tukang potong daging lembu bukanlah pekerjaan yang mulia. Namun, ia memberinya kebebasan. Dia boleh bergaul dengan pelbagai jenis orang, dari petani miskin hingga saudagar kaya. Tapi di sebalik itu, dia sentiasa mencari seseorang yang boleh diajak berbual dari hati ke hati. Pada suatu hari, Yang Baishun berkahwin dengan seorang wanita bernama Wu Xiangxiang. Perkahwinan ini bukanlah perkahwinan cinta, tetapi lebih kepada perjanjian. Wu Xiangxiang seorang yang cerewet, suka menggomel, dan tidak pernah puas. Yang Baishun cuba bersabar, tetapi lama-kelamaan dia sedar bahawa isterinya tidak pernah benar-benar mendengar apa yang dia katakan. Apa yang dia cakap hanyalah bunyi, bukan makna. Ini adalah tema utama nodel ini, perbezaan antara bercakap dan berkomunikasi. Satu hari, Yang Baishun bertemu dengan seorang imam asing dari barat. Imam ini cuba menyebarkan agama Kristian di Cina. Mereka berbual panjang. Imam itu bercakap tentang dosa dan keselamatan, tetapi Yang Baishun tidak faham. Yang Baishun hanya mahu tahu, adakah imam itu boleh menjadi kawan yang mendengar? Akhirnya, imam itu mengaku bahawa dia juga kesepian. Dia merindui tanah airnya. Di sini, Liu Zhenyun menunjukkan bahawa kesepian tidak mengenal bangsa atau agama. Semua orang, di manapun, mencari satu ayat yang menggantikan 10,000. Yang Baishun kemudian meninggalkan kampung halamannya. Dia berjalan kaki keluar, mencari kehidupan baru. Sepanjang perjalanan, dia bertemu dengan ramai orang. Ada yang baik, ada yang jahat. Ada yang bercakap banyak tetapi kosong, ada yang diam tetapi penuh makna. Salah seorang yang paling diingatinya ialah seorang pemain biola jalanan. Pemain biola itu buta, tetapi musiknya bercakap lebih daripada 1,000 patah perkataan. Yang Baishun duduk di tepi jalan, mendengar, dan untuk pertama kalinya, dia merasa difahami tanpa perlu berkata apa-apa. Ini satu titik penting dalam nodel. Liu Zhenyun menulis bahawa kadang-kadang perkataan bukanlah cara terbaik untuk berhubung. Muzik, senyuman, atau sekadar kehadiran boleh lebih berkuasa.
Namun, pada masa yang sama, perkataan adalah satu-satunya alat yang kita ada untuk meluahkan rasa. Maka timbullah paradoks, kita perlu bercakap, tetapi bercakap seringkali menambah kekeliruan. Mari kita beralih ke bahagian kedua nodil, iaitu kisah New Aigo. New Aigo hidup pada tahun 1990-an. Dia bekerja sebagai pemandu trak, mengangkut barang dari satu bandar ke bandar lain. Dia berkahwin dengan seorang wanita bernama Zhang Hioing. Seperti yang Baishun, New Aigo juga tidak bahagia dalam perkahwinan. Isterinya materialistik dan suka membandingkan dengan jiran. New Aigo rasa terperangkap. Dia keluar rumah, memandu traknya, dan dalam perjalanan itu dia mencari seseorang yang boleh berkongsi perasaannya. New Aigo mempunyai seorang kawan baik bernama Song Jiangwei. Mereka sering minum bersama. Tapi persahabatan ini tidak sempurna. Song Jiangwei suka bercakap besar dan tidak boleh dipercayai. Pada suatu hari, New Aigo mengetahui isterinya curang. Dia marah, tetapi tidak tahu kepada siapa hendak mengadu. Dia cuba bercakap dengan ibunya, tetapi ibunya sibuk dengan cucu. Dia cuba bercakap dengan pegawai polis, tetapi polis tidak peduli. Akhirnya, dia pergi ke sebuah kedai mi dan bercakap dengan seorang wanita tua yang tidak dikenali. Wanita itu mendengar dengan sabar. Itu sudah cukup untuk menenangkan hatinya. Ini satu lagi tema penting. Kadang-kadang orang yang paling memahami kita adalah orang asing yang tidak kita kenali. Kerana mereka tidak mempunyai kepentingan peribadi, mereka boleh mendengar tanpa prejudis. Dalam nodil ini, banyak watak yang mencari orang yang bercakap dari hati ke hati atau dalam bahasa Cina. Frasa ini muncul berulang kali. Ia bermaksud seseorang yang kata-katanya sebumbung dengan kata-kata kita, seseorang yang frekuensi jiwanya sama. Liu Zhenyun menggunakan banyak peristiwa kecil dalam kehidupan seharian untuk menunjukkan betapa sukanya mencari orang seperti itu. Sebagai contoh, seorang tukang jahit bernama Lau Hao. Lau Hao seorang yang pandai menjahit, tetapi dia sunyi. Dia sering bercakap dengan anak patungnya. Atau seorang guru sekolah bernama Lau Ma. Lau Ma pandai berpidato, tetapi di rumah, isterinya tidak pernah memandang matanya. Setiap watak dalam nodil ini membawa luka yang sama, kehausan untuk difahami. Sekarang, mari kita fikirkan tentang judul itu sendiri. Maksud literalnya, satu ayat boleh menggantikan 10,000 ayat. Dalam konteks nodil, ia bermaksud bahawa satu perkataan yang tepat, yang diucapkan oleh orang yang tepat, pada masa yang tepat, boleh menghilangkan ribuan perkataan yang tidak berguna. Ia adalah tentang kualiti komunikasi, bukan kuantiti. Dalam dunia moden kita yang penuh dengan media sosial, message teks, dan panggilan video, kita mungkin berfikir kita lebih berhubung berbanding sebelumnya. Tetapi Liu Zhenyun seolah-olah berkata, tidak, kita lebih sunyi. Kerana kita bercakap banyak, tetapi jarang benar-benar didengar. Nodil ini juga mengkritik masyarakat Cina dari sudut hubungan kekeluargaan. Dalam budaya tradisional Cina, keluarga adalah segalanya. Tapi dalam nodil, keluarga sering menjadi sumber kesakitan. Ibu bapa tidak faham anak, suami isteri saling curiga, adik-beradik berebut harta. Ini bukan kritikan yang sinis, tetapi realiti yang pahit. Liu Zhenyun tidak menawarkan penyelesaian mudah. Dia hanya menunjukkan bahawa manusia adalah makhluk yang kompleks, dan hubungan adalah medan perang yang sunyi. Satu watak yang sangat menarik dalam bahagian pertama ialah seorang lelaki bernama Lau Wang. Lau Wang adalah seorang petani yang kaya tetapi tidak bahagia. Dia mempunyai ramai anak, tetapi semua anaknya pergi merantau. Dia tinggal seorang diri. Pada suatu malam, dia mengupah Yang Baishun untuk memotong daging lembu untuk kenduri. Semasa bekerja, Lau Wang bercerita tentang isterinya yang sudah meninggal. Air matanya mengalir. Yang Baishun hanya diam dan terus bekerja. Tetapi Lau Wang rasa lega. Kerana ada orang yang mendengar, biarpun tanpa balasan. Ini adalah salah satu adegan paling menyentuh dalam nodil. Liu Zhenyun menulis bahawa diam kadang-kadang lebih bermakna daripada kata-kata. Apabila seseorang bercakap, dia tidak semestinya mahu nasihat. Dia mahu didengar. Skim yang dicari oleh semua watak dalam nodil ini, pengakuan bahawa kewujudan mereka dihargai. Sekarang, mari kita lihat bagaimana dua bahagian nodil ini disambung. Pada penghujung bahagian pertama, Yang Baishun meninggalkan kampung dan tidak kembali. Dia akhirnya menetap di sebuah pekan kecil, membuka kedai potong daging, dan berkahwin lagi. Isteri keduanya bernama Chow Qingyi, seorang janda dengan anak. Mereka hidup sederhana. Tetapi Yang Baishun masih merasa ada kekosongan. Pada suatu hari, dia bertemu dengan seorang lelaki tua yang bijak.
Lelaki tua itu memberitahunya, jangan cari orang yang sempurna, cari orang yang sudi duduk diam bersama kamu. Skim rahsia kebahagiaan. Pada bahagian kedua, New Aigo juga akhirnya menemui ketenangan. Selepas bercerai dengan isterinya, dia pergi melancong ke sebuah bandar kecil. Di sana, dia bertemu dengan seorang wanita yang menjual bunga. Wanita itu pendiam tetapi matanya berbicara. Mereka tidak bercakap banyak. Tapi New Aigo rasa damai. Dia sedar bahawa pencariannya selama ini bukanlah untuk perkataan, tetapi untuk kehadiran. Akhirnya, kedua-dua watak ini, yang terpisah oleh masa, sebenarnya adalah cermin antara satu sama lain. Liu Zhenyun menggunakan teknik naratif yang unik. Dia melompat antara masa lalu dan masa kini, antara watak yang berbeza, tetapi semuanya berkait. Pembaca perlu sabar untuk melihat benang merahnya. Seperti hidup sendiri, kadang-kadang kita tidak faham makna peristiwa sehingga bertahun-tahun kemudian. Satu lagi tema yang penting ialah tentang perkataan yang tidak terucap. Dalam nudil, banyak konflik berlaku bukan kerana apa yang dikatakan, tetapi kerana apa yang tidak dikatakan. Contohnya, Yang Baishun tidak pernah memberitahu isterinya tentang perasaannya. Isterinya pula tidak pernah bertanya. Mereka hidup bersama tetapi asing. Ini mengingatkan kita bahawa dalam hubungan, diam bukan selalu emas. Kadang-kadang diam adalah tembok. Liu Zhenyun juga menyentuh soal agama dan kepercayaan. Watak imam asing dalam nudil cuba menyebarkan agama, tetapi gagal kerana orang tempatan tidak faham konsep dosa. Bagi mereka, dosa adalah soal muka dan segan, bukan soal ruh. Ini menunjukkan betapa sukarnya menterjemah nilai antara budaya. Namun, di sebalik itu, semua manusia mencari ketenangan yang sama. Dalam analisis yang lebih mendalam, nudil juga boleh dibaca sebagai kritikan terhadap masyarakat moden yang semakin individualistik. Dalam era globalisasi, kita mungkin berhubung dengan beratus-ratus orang di media sosial, tetapi kita kehilangan keintiman. Liu Zhenyun menulis nudil ini seolah-olah memberi amaran. Jangan biarkan perkataan menjadi bunyi kosong. Carilah makna. Sekarang, saya ingin berkongsi beberapa petikan terkenal dari nudil ini. Petikan pertama, seseorang yang boleh anda ajak bercakap dari hati ke hati, walaupun hanya satu ayat, sudah cukup untuk membuat anda tidak kesepian sepanjang hayat. Petikan kedua, kesepian bukan kerana tiada orang di sekeliling, tetapi kerana tiada orang yang mendengar. Petikan ketiga, perkataan yang paling mahal adalah perkataan yang tidak diucapkan. Petikan-petikan ini menunjukkan falsafah Liu Zhenyun. Beliau bukan seorang penulis yang optimis buta. Beliau realistik. Beliau tahu bahawa kehidupan ini penuh dengan salah faham dan kekecewaan. Tapi di sebalik itu, masih ada harapan. Harapan itu terletak pada kemungkinan, walau kecil, untuk bertemu dengan seseorang yang faham. Banyak pembaca yang mengatakan bahawa nudil ini mengubah cara mereka melihat hubungan. Mereka mula lebih menghargai perbualan yang mendalam dan mengelakkan perbualan kosong. Mereka juga lebih peka terhadap kesepian orang lain. Ini adalah impak yang jarang dicapai oleh sesebuah karya sastera. Dari segi gaya penulisan, Liu Zhenyun menggunakan bahasa yang ringkas tetapi padat. Ayat-ayatnya pendek, dialognya realistik, dan deskripsinya tepat. Beliau tidak menggunakan metafora yang terlalu rumit. Sebaliknya, beliau membiarkan peristiwa bercerita sendiri. Ini menjadikan nudil ini mudah diikuti, tetapi mendalam pada masa yang sama. Satu lagi aspek menarik adalah penggunaan simbolisme. Contohnya, daging lembu yang dipotong oleh Yang Baishun melambangkan kehidupan yang terpotong-potong, tidak utuh. Pisau yang tajam melambangkan kata-kata yang boleh melukai. Jalan yang dilalui watak-watak melambangkan pencarian yang tidak berkesudahan. Semua ini disulam dengan halus sehingga pembaca mungkin tidak sedar pada mulanya. Dalam bahagian kedua, trak yang dipandu oleh New Aigo melambangkan mobiliti moden, tetapi juga perangkap. Dia boleh pergi ke mana-mana, tetapi dia tidak boleh lari dari dirinya sendiri. Ini ironi yang pahit. Zaman semakin maju, tetapi hati manusia tetap sama. Sekarang, mari kita bincangkan tentang pengarang. Liu Zhenyun lahir pada tahun 1958 di wilayah Henan, China. Beliau berasal dari keluarga petani. Pengalaman hidupnya di kampung banyak mempengaruhi tulisannya. Beliau terkenal dengan gaya humor yang pahit, sering menyelipkan sindiran sosial. Nudil ini adalah salah satu karyanya yang paling serius. Beliau menghabiskan masa 3 tahun menulisnya, dan hasilnya adalah sebuah nudil yang monumental. Telah diterjemahkan ke dalam pelbagai bahasa, termasuk Inggeris dengan judul Someone to Talk to. Terjemahan ini sangat sesuai kerana ia menangkap inti pencarian watak-watak, seseorang untuk diajak bercakap.
Namun, terjemahan judul tidak dapat menangkap sepenuhnya keindahan frasa Cina asal. Bukan sahaja tentang bercakap, tetapi tentang nilai satu perkataan yang tepat. Dalam konteks kehidupan kita sendiri, kita boleh mengambil pengajaran dari nodel ini. Berapa kali kita bercakap dengan rakan atau keluarga tetapi berasa tidak didengar? Berapa kali kita mengeluh tentang perkara kecil, tetapi sebenarnya kita mahu mengeluh tentang kesepian? Nodel ini mengajar kita untuk lebih prihatin terhadap orang di sekeliling kita. Kadang-kadang, hanya dengan duduk diam, mendengar, kita boleh memberikan hadiah yang paling berharga. Saya ingin mengajak anda semua, wahai pendengar, untuk merenung. Adakah anda mempunyai seseorang yang satu ayatnya menggantikan 10,000? Jika ada, jaga hubungan itu. Jika belum, jangan putus asa. Pencarian itu sendiri adalah sebahagian daripada hidup. Nodel ini menunjukkan bahawa walaupun Yang Baishun dan New Aigo tidak pernah menemui kesempurnaan, mereka tetap meneruskan hidup. Dan dalam penerusan itu, ada keindahan. Sebelum kita mengakhiri bahagian pertama analisis ini, mari kita lihat beberapa watak sampingan yang tidak kurang pentingnya. Misalnya, seorang perempuan tua bernama Nenek San. Nenek San tinggal di hujung kampung. Dia buta dan pekak. Tapi dia selalu tersenyum. Yang Baishun sering melawatnya kerana dia merasa tenang di dekatnya. Nenek San tidak boleh bercakap, tetapi kehadirannya bercakap 1000 perkataan. Ini mengingatkan kita bahawa komunikasi bukan hanya verbal. Bahasa tubuh, senyuman, dan kehadiran fizikal juga penting. Ada juga watak seorang pemuda bernama Sik Li. Sik Li seorang yang rajin, tetapi dia sering dibuli oleh majikannya. Dia tidak berani melawan. Suatu hari, dia bertemu dengan Yang Baishun dan bercerita tentang penderitaannya. Yang Baishun hanya mengangguk. Tapi Sik Li berasa lega kerana ada yang sudi mendengar. Ini adalah tema yang berulang. Kadang-kadang kita tidak perlukan nasihat, cuma perlukan saksi kepada derita kita. Dalam bahagian kedua, terdapat watak seorang mekanik bernama Old San. Old San seorang yang pandai membaiki enjin, tetapi dia tidak pandai membaiki hubungan. Dia bercerai 3 kali. Setiap kali bercerai, dia pergi ke kedai minum dan bercakap dengan pelayan. Pelayan itu mendengar tanpa menghakimi. Old San menganggap pelayan itu sebagai kawan baik, tetapi pelayan itu sebenarnya hanya menjalankan tugas. Ini satu lagi ironi. Hubungan yang paling bermakna sering berlaku dengan orang yang dibayar untuk mendengar, seperti ahli terapi. Tapi dalam nodel, ini tidak dikritik. Sebaliknya, ia diterima sebagai sebahagian daripada realiti. Liu Jianyun juga menyelipkan unsur komedi hitam. Misalnya, satu babak di mana seorang lelaki cuba membunuh diri kerana isterinya meninggalkannya, tetapi gagal kerana tali yang digunakan terlalu pendek. Selepas itu, dia ketawa dan terus hidup. Ini menunjukkan bahawa hidup ini kadang-kadang tragis, tetapi kita boleh ketawa di atas tragedi itu. Inilah yang dipanggil humor pahit. Ia adalah mekanisme pertahanan jiwa. Sekarang, mari kita bincangkan tentang struktur nodel. Nodel ini tidak linear. Ia menggunakan teknik kilas balik dan sudut pandang berbilang. Ini boleh mengelirukan pada mulanya, tetapi ia sengaja dilakukan untuk mencerminkan kekacauan hidup. Pembaca perlu aktif menyusun puzzle. Dan apabila puzzle itu selesai, pembaca akan merasa puas kerana telah menemui benang merahnya. Salah satu bab yang paling kuat dalam nodel ialah bab tentang kematian. Beberapa watak mati secara mengejut. Kematian mereka meninggalkan kesan mendalam kepada watak lain. Misalnya, kematian isteri pertama Yang Baishun, Wu Xiangxiang, yang mati akibat sakit. Sebelum mati, dia meminta Yang Baishun duduk di sisinya. Dia tidak bercakap apa-apa. Hanya memegang tangannya. Itu adalah kali pertama mereka benar-benar berhubung, tetapi sudah terlambat. Ini adalah peringatan bahawa kita tidak boleh menunggu sehingga akhir untuk mula mendengar. Satu lagi babak yang mengharukan ialah apabila New Aigo melawat kubur bapanya. Bapanya meninggal ketika New Aigo masih kecil. Dia tidak pernah mengenali bapanya dengan baik. Di kubur, dia bercakap seorang diri, menceritakan segala kesedihannya. Angin bertiup, dan dia rasa bapanya mendengar. Ini menunjukkan bahawa kita sering mencari hubungan walaupun dengan mereka yang sudah tiada, kerana keperluan untuk difahami melampaui batas kematian. Sekarang, saya nak bawa anda kepada pemikiran falsafah yang lebih dalam. Nodel ini sebenarnya berbicara tentang ontologi komunikasi. Apakah itu makna? Adakah makna wujud dalam perkataan atau dalam fikiran pendengar? Liu Jianyun cenderung kepada pandangan bahawa makna adalah sesuatu yang dibina bersama. Dua insan perlu bersetuju untuk memberi makna kepada sesuatu perkataan. Jika tidak,
Perkataan itu hanyalah bunyi. Ini adalah tema yang sangat relevan dalam zaman polarisasi politik dan media sosial. Kita sering bercakap tetapi tidak mendengar. Kita menggunakan perkataan yang sama tetapi maknanya berbeza. Akibatnya, kita semakin terpisah. Model ini menawarkan satu penyelesaian mudah. Duduk, diam, dan dengar. Bukan untuk menjawab, tetapi untuk faham. Satu lagi konsep yang menarik ialah kata-kata yang tidak terungkap. Dalam model, banyak watak menyimpan rahsia. Rahsia ini menjadi beban. Apabila akhirnya mereka berkongsi, ia seperti melepaskan beban. Tetapi tidak semua orang sanggup mendengar. Oleh itu, mencari pendengar yang setia adalah satu kemewahan. Liu Zhengyun menulis bahawa dalam hidup, kita mungkin hanya bertemu dengan satu atau dua orang seperti itu. Jika kita bertemu, kita harus bersyukur. Saya juga ingin menekankan bahawa nodel ini bukanlah tentang protes atau revolusi. Ia adalah nodel tentang kehidupan biasa. Tiada pahlawan supir, tiada pengkhianatan besar. Hanya perjuangan harian untuk difahami. Ini yang membuatkannya begitu universal. Pembaca dari mana-mana latar belakang boleh mengaitkannya. Mari kita lihat bagaimana nodel ini diterima di China. Ia menjadi buku laris dan mencetuskan perbincangan hangat. Ramai pembaca menangis ketika membacanya. Ada yang mengatakan bahawa mereka tidak pernah membaca nodel yang begitu jujur tentang kesunyian. Ia juga sering digunakan dalam diskusi buku dan kelas bacaan. Beberapa dialognya menjadi sebutan ramai. Misalnya, adakah kamu faham apa yang saya cakap? Menjadi soalan yang sering ditanya dalam kehidupan seharian selepas membaca nodel ini. Sekarang, saya ingin mengajak anda untuk merenung tentang diri sendiri. Dalam hidup anda, adakah anda pernah merasa bahawa anda bercakap tetapi tiada yang mendengar? Atau adakah anda sendiri yang tidak pernah mendengar orang lain? Nodel ini adalah panggilan untuk introspeksi. Mungkin kita perlu berubah. Mungkin kita perlu mula mendengar dengan hati, bukan dengan telinga. Bagi mereka yang ingin membaca nodel ini, saya cadangkan untuk ambil masa. Jangan baca tergesa-gesa. Nikmati setiap peristiwa kecil, setiap dialog. Kerana dalam kesederhanaan skim tersembunyi kebijaksanaan. Dan apabila anda selesai membaca, anda mungkin akan melihat dunia dengan cara yang berbeza. Anda mungkin akan lebih sabar dengan orang yang suka bercakap kosong, kerana anda tahu di sebalik celote itu ada kesunyian. Sebelum kita ke bahagian penutup, saya ingin berkongsi satu lagi pandangan tentang watak utama. Yang Baishun dan New Aigo sebenarnya adalah archetype. Mereka mewakili setiap daripada kita. Mereka bukan orang hebat. Mereka adalah orang biasa yang cuba bertahan. Kegagalan mereka adalah kegagalan kita. Kejayaan kecil mereka adalah kemenangan kita. Dengan cara ini, Liu Zhengyun berjaya mencipta watak yang sangat manusiawi. Satu aspek teknikal yang menarik ialah penggunaan bahasa dialek dalam nodel. Liu Zhengyun menggunakan dialek Henan untuk beberapa watak. Ini memberikan rasa autentik. Walaupun dalam terjemahan, sedikit kelainan bahasa dapat dirasai. Dalam versi bahasa Melayu, mungkin ada percubaan untuk meniru loghat tempatan, tetapi itu cabaran tersendiri. Yang penting, semangat nodel ini dapat disampaikan. Sekarang, kita sudah sampai ke penghujung analisis ini. Saya harap anda mendapat gambaran yang lebih jelas tentang. Nodel ini bukan sekadar bacaan, ia adalah pengalaman. Ia mengajar kita tentang kemanusiaan. Ia mengingatkan kita bahawa kita semua saling memerlukan. Dan di dunia yang semakin sibuk ini, mungkin yang paling kita perlukan hanyalah seseorang yang sudi berkata aku dengar. Sebelum saya akhiri, saya ingin mengucapkan terima kasih kerana sudi mendengar hingga ke sini. Jika anda rasa video ini bermanfaat, sila like, subscribe dan kongsikan dengan rakan-rakan yang mungkin memerlukan mesej ini. Jangan lupa tinggalkan komen tentang pengalaman anda dengan nodel ini atau dengan tema kesunyian. Saya sangat ingin mendengar cerita anda. Dan ingatlah, satu ayat yang tepat boleh mengubah hidup. Carilah ayat itu dan jadilah pendengar yang baik untuk orang lain. Kerana pada akhirnya, kita semua hanya mahu difahami. Sekian, wassalam. Nota tambahan, bagi yang ingin mendalami lebih lanjut, saya cadangkan mencari desi penuh nodel ini dalam bahasa Inggeris bertajuk Someone to Talk To atau desi asal Cina. Analisis ini hanyalah permulaan. Setiap pembaca akan menemui tafsiran sendiri. Dan skim keindahan sastra ia tidak pernah habis ditafsir. Saya akhiri dengan kata-kata Liu Zhengyun sendiri dari nodel ini. Hidup ini panjang, tetapi perkataan yang bermakna sangat sedikit. Maka hargailah setiap satu. Selamat malam, sahabat sekalian.
Semoga anda tidak pernah kesepian. Terima kasih.